Guys, good morning. Okay, so this is the start of my video of Finland trip. So sekarang kita orang berada di airport. What time is it? 5:25. 5:20, around 5:30 lah. So kita orang gerak 4:30 and then kita orang sekejap gila pass the gate, the security. So semuanya dalam setengah jam lepas rasa. So kita orang kat sini. Flight expected pukul 7, tapi dia katanya delay 8 something, 8.30. So kita tunggu je lah. Tengok, kita berehat, Farah dah tidur. Tidur Idina almost tidur. Kita orang sebenarnya sangat ngantuk. Semalam kita orang tidur pukul 1 lebih kan. Tu pun tak tidur sangat sebab kita orang takut tak bangun. So enjoy the video. Jangan skip dan jangan lupa subscribe, okay? So enjoy. Way through can be the final decision from the reindeer. Banyak betul acara diorang dalam flight ini. Kita orang nak tidur tak boleh. Kita orang sebenarnya ngantuk gila. So setiap kali kita tidur adalah announcement macam nak menyanyi lah budak-budak. Sekarang kita orang lagi dia kata dalam 1 jam lebih lagi nak sampai. So kita orang nak makan gula-gula. Gula-gula ni nampak tak? Idina yang sarankan untuk beli. So dia kata gula-gula ni sedap. Tapi kan kau nak tahu tak dalam ni kan dia sedap, dia manis lah. Tapi nak tengok tak rupa dia macam mana. Dia macam buat gegat weh. Dia macam buat gegat dia letak dalam lemari. Legit sama macam dia nampak kan bulat macam tu. Okay, so kita orang rasa. So yang first ni dia adalah nama dia Chewits. Satu lagi kita orang beli sour pie apple. So jadi kita rasa memang aku makan kat sedap. Sedap. Hijau. Masam. Actually guys, before that korang nak macam judge lah apa. So kat sini dia dah memang tulis suitable for vegan. So okay lah, tak adalah benda-benda yang pelik. So ni sour apple. Sebab dia nak rasa sini lah. Tengok reaction dia ada makan dia sour apple macam mana. Macam aiskrim. Oh, aiskrim yang Aiskrim dalam tu yang sour tu. dengan luar tu ada putih tu. Betul? Sekejap lah. Kau boleh Sekejap. Ni kalau mual makan. Jangan risau tu. Kita dah check tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Ni kita sambung. Bila dah sampai, okay? Jumpa korang dekat sana. Kita nak sambung tidur. So kita orang dah sampai dekat Airbnb kita orang selama 4 hari. Cuaca okey, tak berapa sejuk sangat. So kat tepi ni serius tasik. Okay, so kita dah sampai Airbnb kita. Ni best gila, dia rasa panas. Kita ada TV, kita ada meja, dan kat sini kita ada ruang kitchen. Ada segala macam microwave, dapur untuk masak. Dalam ni, oh dia bagi some of the ingredients I think. So kat sini ada bilik. Wah, sangat cozy guys. Idina. Okay, malam ni kita makan. Bukan malam ni, tengah hari. Lunch kita makan ni made by Kak Fai dengan Kak Ilya. Dengan nasi goreng made by Farah. Kat sini kan kita orang sebenarnya Aurora trip kita orang cancel tau. Sebab dia punya Aurora tu dia cloudy malam ni.
So kita orang kena plan trip ni baru. Peta-peta ni. Yang bukunya. Notesnya. Jomlah kita siap pergi city dulu. Malam-malam ni kita jalan. Jalan city dia. Tengok apa yang ada dekat area accommodation kita. Sekarang tengah snow guys. Nampak tak tu? Nampak tak? So, kita orang baru jumpa tempat ice skating yang best kat sini. Dan harga skating dia 10 euro je. The whole day. Kita orang boleh main sepanjang hari dekat area sini. Try sekali lagi. Okay, so sekarang kita orang nak pergi beli groceries. Wah, kita orang nak beli masak-masak sebab ada akak kita ni dia nak masak untuk adik-adik dia. Ni kakak-kakak kita ni adik kita. So ni case supermarket dia buka sampai pukul 11 malam hari ni. Bila kita travel luar negara ni, bila bahasa lain kita kena translate ya. Tengok tu. Ni Arki. Ada translator. Ni apa? Cream 15%. Cooking cream. Ni cooking cream. Ni cooking cream. Terbaik. Kita tahu lah, dia just cakap food cream. Oh, rezeki guys. Nampak snow. Masuk mulut weh snowflake. Oh, bentuk snowflake. Ya Allah. Cantik. Pusing. Wala. What is your name? Michelle. Michelle. Say she's from Malaysia as well. Nice to meet you. You're gonna be in my YouTube channel. YouTuber. Promo. Subscribe. Okay guys, kita orang bahagia guys. Nampak snow tebal gila malam ni. Tengok tu. Sekarang kita nak balik hantar barang jap. Jadi kita keluar balik dan jalan. Dia terlalu fluffy. Terlalu fluffy lah pula. Betul. Ni rabbit. Comel pula. Oh ya Allah, dalam betul tu. Kan. Tak ada kasut lain. Semua dah pergi main negatif salji. 5 je. Tengok sekarang semua masuk je dalam bangunan. Kita cool, take a break je. Can I record? Oh yeah, just not me. No, just myself. Okay, I would like to have a hot chocolate without marshmallow. But do you want whipped cream? No. Hai semua. Hi. Lina take over. Yeah. Mana Farah? Farah. Jadi kita orang tengah dah puas main. Penat main. So kita orang pergilah ada satu cafe ni, kopi. Cantik kan vibe dia tu ni. Kita orang bawa pokok. Tiba. This is salted caramel latte. Sumpah sedap. Sedap. Sebab dalam tak minum kopi kot. Fatih punya? Fatih ada apa? Hot chocolate. As usual lah. Fatih tak minum air lain. Tapi Fatih punya? Apa? Boleh lah. Tapi Fatih rasa Cafe Nero lagi sedap. Betul. Cafe Nero coklat sedap. Tapi ni lagi sedap daripada Cafe Nero punya. Betul. Harga berapa? Harga berapa? Tak tahu kau bayar. Tadi 11 kan? 11 euro bahagi 2. Mahal. And then this is small. Kenapa akak tak alamak tak reti nak ni? So Idina already done dia punya take over. YouTube take over. Okay, so after this kita orang akan balik rumah dan makan. So kita orang akan sambung hari esok lah. So jumpa korang hari esok. Okay, so balik ni memang kita orang akan kejap lagi kita orang akan sambung pergi somewhere. Lepas tu kita orang akan balik makan, siap semua, berehat. And then esok the big day lah. So korang sambung tengok video ni. Okay, see you esok. Bye bye. Day 2. Kita macam bertetangan lah. Warna kita dia macam warna yang melengkapi. Saya je yang gelap. Tengok guys. Cantik Pusing. cantik. Oh, tengok ni dalam ni. Ya Allah.
simple. Tu bawah snow dia cantik gila. Ke? Macam Narnia. Betul? Wah, so tengok ni guys, putih weh. Ya Allah, ni sebenarnya tasik tau tapi dia beku. Sekarang kita berada di Santa Claus Village. So kita orang akan jalan-jalan tu, tengok kat belakang tu. So kita akan gerak, enjoy semua yang ada dekat Santa Claus Village ni sebab kat sini semuanya free. Kecuali kalau nak naik reindeer ke husky ride ke, yang tu kena bayar lah. So semua kat sini free. So Fatih akan tunjuk, korang enjoy the video ni, okay? So Idina dia sakit kaki. Sejuk gila sumpah. Beku tak kaki. Dia tak buat serius weh. Korang kena pakai Sakit foot weh. warm. Foot warm. Tak, salah saya lah. Saya pakai sneakers je. Betul? Pakai boot, tapi tak ada boot. Betul, so macam kena kalau tu kena buat banyak foot warm lah. Bukan tangan je lah jaga. Korang kena jaga kaki. Betul, jaga kaki, jaga semua lah. So so ni kita nak pergi reindeer. So jom kita patah balik, kita ganti Farah. Let's go. Kita orang nak pergi naik reindeer. Naik rusa. So harga dia dalam 40 euro 1 kilometer. So jom. Ramai weh, tengok tu. Okay guys, so sekarang kita berada naik reindeer ride. So it is 1 kilometer. Today I think it's the most busiest day. Tengok tu dia orang kat belakang sweet-sweet guys. Tengok ni reindeer ni. Besar betul reindeer ni. Tertutup Farah dengan Idina kat belakang tu. Kalau korang tengok sini, dia bagi selimut. Ni reindeer punya selimut. And then tu reindeer yang betul. Tu reindeer yang betul. Dia bawa kita jalan sepanjang 1 kilometer. So kita boleh lihat di sini. Dekat belakang tu ada Farah dengan Idina. Biarlah diorang enjoy, diorang buat masa. So saya enjoy masa saya di sini. Okay guys, so kita dah habis naik reindeer. So it's really fun ride. But you need to have a partner, okay? Next time. I need to have a partner next time. How was it? It was fun. It was fun, right? It was fun. It was so ni reindeernya. Kita orang berada di Mrs. Santa punya tempat. Ni Mrs. tau, yang perempuan punya. Santa Claus perempuan. So kita tengah ambil gambar. Dia macam vibe dia macam ICT, tapi ICT yang real. Memang snow betul. So jelah kita menikmati malam di mana ni? Santa Claus Village. Oh, kat sini kita ada. Ni beratur apa ni? Open apa ni? Tak tahu? Akak kat sini. Dia okey baiklah. Dia
yang Mak Fai kita masakkan untuk kita. Dia masak sebab dia lapar. Tapi tengok menu dia masak macam makan memang Dia mak juga. Dia lagi lah mak. Dia adalah travel yang buatkan kita bukan kuruskan badan, lagi tambah berisi. Every single dia makan sedap. Ya Allah. Licin lah. Licin lah. Lengkap makanan dia. Ya Allah. Hai. Rezeki Alhamdulillah. Terima kasih Kak.